Nampak oh? Kaki saya dah lengoh, abang kakak. Kaki saya dah tak boleh buat apa dah krem. Duk tambah sejam. Pukul berapa syaitan nak sampai? Hello. Okey salah. Malay. Apa Malay? Jalan Bukit. Jalan Bukit. Ni Zaid sama Zaid. Zaid sama Jannah. Midnight. Mulut bau besi. Mulut bau besi ni. Dari Sembilan. Okey, terima kasih. Terima kasih ya bang. Si Adib oh. Dok press. Depa cakap saya, benda ni kejap 2 jam 3 jam sampai. Lancau daripada pukul 9 tadi sampai. Daripada pukul 9 pagi. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 4 petang. Pukul berapa baru nak sampai? Dia dah makan. Tahu tak ya pergi. Makan roti sosial apa beli? Kat Bangi tu. Belakang Lia Rahman. Roti sosial apa biji ya? Ni. Roti sosial apa biji Baju ya? duk kati ni pun dah tak betul lah. Roti sosial apa biji makan? Abang kakak tahu tak daripada tadi tu gerak tu sampai sini 600 700 dah habis lah. Belum sampai ke Phuket tu. Tu dia part time fly. Oh saya fly dia. Saya fly kan tadi abang ah. Tu dia part time fly. Saya fly tu dah saya marah ha. Tu dia part time fly. Abang dah tahu kalau tengok Wan naik motor macam dengan semut tiung naik motor. Badan dah besar. Tu dia patah. Abang kakak nampak tak muka saya kulit dah hitam dah semua. Saya betul-betul menyesal. Tahu tak saya berjanji pergi sini. Dah tak macam orang tu tak saya kat sini. Tekeri nak pergi ada mana? Ambil lah dah pergi ikan. Allahu Akbar Subhanahu Taala. Saya dah betul-betul menyirak abang kakak. Si Celeh ni dah tak ada dah. Dia berkambat depan dah. Dia kata apa? Hamba tak bagi kerjasama. Kerjasama paling butuh apa? Dia ingat apa? Ni nak buat simen ke apa? Dia naik motor 750, kita 250. Dia kata kita tak bagi kerjasama. Motor tu dah pula habis over kan? Pulai 144 je bang kakak. Depa ni wong. Muka saya sampai hitam. Legam. Sebelum ni putih. Aduh. Depa bawa laju ni si Celeh. Kita kena kejap masa. Dia duk bergesing je dia. Anak-anak buah dia tak fikir dah. Syaitan betul. Ikutkan Wan ni kena ride Tai Pusem ni. Anjing saya ni. Apa tak? Wan dia ride. Aku rasa si Celeh ni kan tak padan dengan LCL. Sekejap lagi abang kakak betul. Saya cakap sampai Phuket dia dengan adik saya top ke. Saya betul panas dengan dua 2 jam 3 jam 2 jam 3 jam. Ni Wan bukan ride main Phuket. Wan ride Tai Pusem, pernah Tai Pusem. Awak tengok duk atas motor badan kecil. Depa kata kat saya 2 jam je abang kakak. Itu saya pergi. Ada 7 jam. Dia konak sedap tapi mata dia betul-betul 360 punya. 7 jam sampai. Jenis mata tak Jana? Wan, Ha. ada lagi KL info. Ni ada lagi ni abang ni. Mark Harry punya anak ni. Mark Harry punya anak ni dah cakap ni. Ada KL Ipoh lagi. Masa nak naik atas pukul Ipoh dia ni. Kata dia rosak kat Krabi. Allahu Akbar Subhanahu Taala. Otak lah. Hai. Duduk hamba jauh. Saya rasa nak balik kat Bukit Kulit Kayu Hitam ni. Awas. Motor punggung beruk rosak. Punggung siapa? Ada orang yang Warna putih tu. Nah, Biar pi rosak. Aku dah tak fikir sekarang. Ni Ryan, dia kata panggil semua tak berhenti. Siapa? Depa kata. Semua tak berhenti. Lepas tu kau tak tahu pula si Celeh tu. Dah tidur dah tu kat Phuket. Tak fikir pun dekat anak-anak buah dia. ha? Maki duduk belakang kan, towing. Maki dia belakang tu wing weh. Anjing saya naik. Tu ada kau Maki kan. Betul lah bang kakak. Saya serius saya cakap kan 2-3 jam. Dia ni pun tak cakap penuh 8 jam 9 jam. Saya kata kat dia baling grid ya sejam ni. So dah 4 jam. So kita nak sampai dah lah lagi sejam. Bila saya bawa je pukul berapa sampai? Lagi sejam. Ni tak sampai lagi ni. Dah 2 jam bawa ni. Bila sampai ni? Tambah lagi sejam. Baik dia cakap 24 jam lah.
Ni 7-Eleven saya jumpa dekat sini dah 4,700 dah. Duk begar. 4,000 lebih 7-Eleven kat sini. Tambah besar. Tambah besar. Akhir dapat insan biasa. tambah besar kan. Saya dah jumpa ni, depa duk racing ni, duk jalan selok belok ni. Duk kona baring ni, kita mata dalam satu klien lah. Kita jalan straight, kita boleh bang kakak. Ni, mata ni. Saya mana? Tu dah kat belakang dah tak tahu mana. Apa dah Insan biasa. Wah, aku tunjuk level. Tunjuk sikit. Ni hampa bisa tengok kipas dan udang. Ni, kicap kipas. Nampak oh? Kaki saya dah lengoh, abang kakak. Kaki saya dah tak boleh buat apa dah krem. Duk tambah sejam. Pukul berapa syaitan nak sampai? Ya Allah Wan, lagi Gan. 30 minit. Apaan gambar? Ni anak Mehri ni cakap. Cuba kau pegang ni. Ni, pegang. Ni abang kakak tahu tak bau apa ni? Ni bukan bau 7-Eleven ni. Bau ni, bau besi. Ni bau King Cobra punya pisau. Weh, mulut pun dah bau gai ni. King Cobra punya pisau. Dia punya sekedak ujung. Sekedak besi. Dengan lorinya. Apasal aku tengok lori banyak kan? Dia pegang tali belakang ah. Dia lori bawa kepala lori badan lagi. Dia jatuh wing dia. Ini tak salah. Dia sambung kan. Dia macam kereta api pula abang kakak saya tengok. Pen aku mulut botesko. Pen aku mulut botesko. Ben aku botesko. Ni kat 7-Eleven ni. Pen aku botesko. Wan, dekat 40,000 kan. Satu marhala lagi. Apa ke gila abang kakak ni. Saya minta dia. Ini pukul berapa semua ni? Sampai Zaid. siang lagi. Saya kawan. Zaid. Ni Zaid ni. Zaid Abang tengok. kakak bercerita ni. Zaid dah jadi orang tua ni. Saya kawan. Hello. Ben aku. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik. Apa ni? Jalan Bukit. Jalan Bukit. Ni Zaid sama Zaid. Zaid sama Jannah. Midnight. Mulut bau besi. Mulut bau besi ni. Dari sebelah. Okey, terima kasih. Terima kasih ya abang. Meja Ya. putih tu. Meja kat sana. Tengok abang kakak. Zaid dah berubah. Zaid Jannah pun dah tak nampak. Nampak tadi Zaid tu. Mulut bau besi bawah salam. Latih, terima kasih Latih. Baju ESA tu tak nak ke biji? Betul abang kakak. Saya ni dah Baju tension Aisyah dah ni. dalam Tak dalam ni sampai-sampai. dalam biji. Dalam biji atas meja tu. Punggung saya ni nak berdarah. Tapi Amor punya dekat rumah aku lah. punggung saya ni Amornya dah duk lepeh dah. try tengok. Ada. Try tengok ada. Kalau tak ada dekat rumah aku. Kalau tak ada tu kat rumah raya. Ni Phuket dia comel-comel ni. พูดอะไรเขาพูดไทยไม่ได้ปกติเขาพูดไทยไม่ Tak ได้ ada tu rumah raya. Main kat tak mai lah. Main kat ni. Alright. เขาบอกว่าภูเก็ตเที่ยวสนุกเดี๋ยวบ้าแต่ภูเก็ตไปยันสอนอ Oh, boleh cakap siap berada ni. Oh, dia kata adik-adik comel kat Adik-adik comel. Ni nampak tu Aminah tengok tu. Zaid, cuba cakap elok Zaid. Aminah tengok. Apa cerita ni Mak? Pakcik ni buat kantoi ke? Pakcik ni buat kantoi ke? Dia tak tahu saya ada masalah nanti dengan Aminah ni. Tandul lah. Lain kali kau jangan terjemahkan. Kau terjemahkan yang salah. Dah aku pula jadi Sya'al marah dal marah sya'aliyah. Sya'bin aku mulut batisku. Sya'al marah aliyah. Bin aku tisku. Sya'al marah tisku. Apa ni cerita ni Sya'al marah? Tertidur atas ni handphone lah. Sya'al marah alatih. Anjing genzai. Anjing zenai. Saya kena pijak lagi dalam 7-Eleven ni. Duk bising ni. Insan biasa. Emir Roket. Sya'al Mariah Emir Roket. Ben aku bau mulut betisku. Betul abang kakak. Saya memang penat ni. Semalam tidur tak rehat. Dengan si Caleh tinggal saya lagi. Tension. Dengan kulit makin
Pasal lag. apa lag ni bang Kak? Naga kepala tiga. Dengan tak cukup. Apa ni? Abang Kak. Apa cerita ni bang Kak? Abang Kak. Lag kan? Kim 97. Handphone tak pandai pun. Handphone baru ni, mau lama ni. Ni baru beli tadi kat ni sebalik benda belakang. Tak lag. Tak tahu. Kim 97. Abang Kim, tanya Abang Kim kat mana? Abang Kim kat mana Abang Kim? Abang Kim kat mana? Tak ada. Allah Akbar. Dah, okey dah. Alhamdulillah. Tak ada bang Kak. Saya betul-betul sekejap lagi saya sampai sana, kita relax. Ni sampai dah. Si Gigi ni. Woi, nak sampai. Nak sampai ni Gigi. Aku meletup kau punya gigi lagi. Orang tengah panas ni. Wan, Lepas sejam dah pukul 9 tadi. bertambah hitam. Woi, hari post out. Gambar lagu kita nak keluar. Yang repost kau fikir. Kita orang sampai kau tak fikir. Gigi betul lah ni. Ada mana dah? Aku belanja braces. Kat mana dah? Ni. Pangah. Pangah. Pak Ngah. Baik. Pangah. Hati-hati. Kat mana ni? Aku on the way Singapore. On the way Singapore. Cover orang Singapore tak boleh gigi terkeluar. Nanti polis Interpol sana tahan. Aku sepak ni. Elok. Kena lagi tak tahulah. Elok. Okey, terima kasih esok nanti aku repost. Belakang sampai. Okey, jaga diri, semoga murah rezeki noh. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, thank you. Muah. Anda, Pek. Kita tunggu lama ni. Weh, Din, makan kita gerak, Din. Makan apa hari ni? Aku tapi Aku dah tak insya-Allah. larat dah makan burger dah Weh, ni. Abang Ilmi macam mana Abang Ilmi? Cantik anjing kan ni. Abang Ben aku mulut berteko. Asal macam jelek kan? Tak, sekarang Marsha kita mana? Marcel siapa? Itulah si ni. Yang tinggi-tinggi kau tak ada tadi. Yang tinggi-tinggi tu Abang Ilmi. Abang Ilmi, terus telefon tanya duk mana? Abang kakak yang mana? Abang Ben aku yang mana? Tunggu Zaid. Zaid tak tahu kat mana dah abang kakak. Lag, tak boleh nak naik ke orang? Tak boleh naik korang. Lag. Lag gila weh. Lag weh. Asal sini lah. Mulut bau ke? Apa? Okey bang kakak, saya nak relax kan? Line tak ada bang kakak. Lagi saya stress. Line tak ada. Dengan lag lagi. Sekabut. Kena keluar dari sebalik ya? Saya try keluar. Saya try keluar sekejap. Maaf aku yang saya try keluar. Ni nak hujan dah ni abang kakak cerita ni. Nak hujan dah ni. Nak hujan dah marah dah. Bawa tak sampai-sampai. Lepas sejam. Tak sampai-sampai. Hujan ni. Nak hujan kan? Yen, jom lah. Nak hujan dah ni. Kita ukur petang dulu. Allah bang. Air bang. Okey, abang kakak saya gerak dulu. Nanti saya sampai sana, saya terus buat live. Sebab kat sini live abang kakak tak best. Saya boleh Okey abang kakak, semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan dunia akhirat, dan rezeki abang kakak tidak putus seperti Zamzam. Doakan kami selamat sampai ke destinasi, dan semoga rezeki abang kakak tidak putus seperti air Zamzam. Dan terima kasih yang mana bagi gift, yang mana tap-tap, yang mana berdoakan kami. Semoga nanti dah sampai sana saya akan buat live. Gentle. Untuk abang kakak saya. I love you. Muah. Assalamualaikum. Muah.